Ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan, dia hutang banyak 500 dinar. Orang main tuntut nak bayar hutang, dia tak ada duit. Dia pergi cari dekat seorang businessman. Wahai tuan, boleh tak pinjam 500 dinar? Tuan ni tanya, nak buat apa? Aku banyak hutang, aku nak selesai hutang ni. Bila nak bayar? Sebab tu orang yang berhutang tuan-tuan kena ada detail. Bila nak bayar, tarikh bila, kena tahu tau. Jangan pakai bagi macam tu lah. Sebab nak bagi hutang dapat pahala banyak, tapi nak bayar cukup susah. Oh, masa nak main lidah jangan tanya, Ustaz, hutang 50? Tak apa, 50. Pernah main jumpa saya duduk mengaji depan tu. Saya mengajak duduk depan, saya mengajak duduk depan, dia duduk depan dia, saya mengajak. Elok-elok 2 tahun main hutang saya. Hutang mula 1,000. Ustaz, hutang 1,000 Ustaz, 2 minggu bayar. 2 minggu bayar. Hutang lagi Ustaz, hutang bila pula nak bayar? InsyaAllah sebulan minta 2,000. Mengaji pun tak main dah. Hilang terus tuan-tuan. Allah, ada anak murid macam tu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, hutang wajib bayar. Sebab apa? Tanggungjawab kita, roh tak terangkat tuan-tuan sampai ke langit. Sebab tu dia pergi untuk, dia tak bila nak bayar 2 bulan lagi. Okey, ambil 500 dinar. Bila bagi 500 dinar tuan-tuan, dia bayar-bayar, tak boleh nak bayar balik bila cukup tarikh. Dia dituntut, macam mana ni, tak bayar ni. Maka dia tak mampu saya bayar. Kalau tak mampu, dia pun report dekat hakim. Hakim panggil dia untuk dipenjarakan. Bila nak penjara tuan-tuan, dia kata boleh tak tempoh sehari. Hakim ni dah jatuh hukum nak penjara, mana boleh. Dah jatuh hukum kamu nak minta tempoh, tak boleh. Ada kata boleh lah tempoh sehari. Sehari esok aku bayar. Apa jaminan kamu? Jaminan aku ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku tak bayar esok, aku bukan umat Nabi Muhammad. Tu dia jaminan dia. Hakim ni orang yang baik. Dia kata tak apa, balik esok kena main. Kalau tak main aku doublekan. Kalau penjara 2 bulan jadi 4 bulan. Dia balik tuan-tuan, jumpa isteri dia, nak kena bayar, duit tak ada. Tapi dia yakin apa? Wahai isteriku, malam ni kita selawat kepada Nabi 1000 kali. Selawat sungguh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bagi sempurna. Kan Allah kata, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sempurnakan selawat tu. Sempurna. Macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dia selawat 1000 kali. Bila selawat tuan-tuan, lepas tu dia tidur, tiba-tiba Nabi datang dalam mimpinya. Wahai saudara, pergi cari gubernur ataupun penguasa, minta dekat dia 2,500 dinar. Kata kat dia, aku kirim salam. Nabi kata, kirim salam dekat dia. Kalau dia tak mau bagi, kata kat dia, kamu pernah zikir tiap-tiap hari 1000 kali wahai gubernur. Satu hari kamu kira-kira lupa, cukup tak cukup? Bagi tahu dekat dia, kamu lupa walaupun tak cukup, aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencukup akan zikir itu. Lalu dia ni bangun-bangun, mimpi Rasulullah, terus pergi cari gubernur. Pipi, wahai gubernur, saya nak minta 2,500 daripada Baitul Mal. Dia kata pasal apa? Nabi suruh minta kat kamu. Hang ni tipu. Tuan-tuan, main jumpa saya, Ustaz, pinjam Ustaz. Nabi suruh jumpa Ustaz. Mampus tuan-tuan. Terus gubernur tanya, macam mana kata Nabi jumpa kamu? Nabi kirim salam dekat kamu wahai gubernur. Dia kata kamu zikir tiap-tiap malam 1000 kali. Satu hari kamu lupa zikir, tak cukup kamu kira, kamu tertidur. Sebenarnya Nabi telah mencukupkan akan zikir kamu. Betul lah. Terus dia ambil 2,500 dinar, bagi dekat dia dengan Baitul Mal. Dia ambil pula duit dia 500, 3,000. Terus esok pi tuan-tuan nak bayar, hakim dah ada, orang tu pun dah ada dah. Dia nak bayar, betulkah kamu nak bayar? Ya. Dia kata tak payah bayar. Dia kata, aku hakim juga mimpi Rasulullah datang jumpa aku. Aku mimpi Rasulullah, dia kata. Bila mimpi Rasulullah, dia bagi pula 500 dinar lagi. Hakim bagi. Tiba-tiba nak bagi dekat orang yang dia berhutang tu. Orang tu kata apa? Semalam aku mimpi Rasulullah. Aku mimpi Rasulullah, dia kata, halalkan lebih baik. Aku halal hutang ini semua. Dia bagi pula 500 dirham. Kerana apa? Kerana selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam.